A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana tenang bagi salam macam itulah je tenang jawab kan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi yang arif Datuk Muhammad Abbas Zafri bin Muhammad Abbas, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi 2 Kota Baru, Yang Berusaha Tuan Zaman bin Muhammad Noor, Pengarah Mahkamah Negeri Kelantan, Yang Berusaha Tuan Ahmad Bazli, Pegawai Integriti Negeri Kelantan, Yang Berusaha Puan Siti Syahira binti Yusof, Ketua Penolong Pengarah Unit Integriti PK, PMP, seterusnya para pegawai kan, kanan dan kiri dan kaki tangan yang bersempatan hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Jangan betulkan stesen TV anda. Buat suara saya beberapa hari ni memang romantik sikit tapi Ira ceramah tak berhenti kan. Macam mana kan? Siapa suruh jadi penceramah kan? Dulu masa jadi pengarah tak sibuk macam ni sangat kan. Hari-hari sampaikan birthday sendiri pun ceramah, birthday isteri pun ceramah lagi. Birthday sendiri tak apa lagi, birthday isteri paling susah lagi. Dan orang lelaki ni walaupun dia pengarah undang, walaupun dia hakim, dia takkan menang hujah di rumah. Salah kan? Bukan tak menang, tapi kita bagi laluan. Kita dah biasa menang kan? Jadi Alhamdulillah, saya daripada pagi semalam, malam sebelum tu di Sungai Siput Perak, habis Sungai Siput, malam tu juga gerak ke Tanjung Malim, pagi semalam di Tanjung Malim, petang semalam di Pulau Pinang, di Butterworth, dekat tengah tu kan, tengah-tengah bandar Pulau Pinang tu. Saya dah fikir macam mana lah jam ni balik. Masalah tak balik rumah tu, ke Kelantan pula. Kedua pagi tadi sampai, Alhamdulillah sampai di Hotel Holiday Villa. Betul-betul pula tu je satu bilik yang kosong kan. So berhimpit-himpit lah duduk, tapi ada swimming pool. Tak sempat pun mandi kat situ tapi kan ada, dapat tengok pun tenang hati dah kan, swimming pool. Lepas tu tadi pukul 11 tadi ceramah di hospital USM Kubang Kerian. Yang ni di sini, malam ni di Gua Musang. Habis di Gua Musang, pagi esok di Mindef. Macam tu lah hidupku kan, hari-hari tengok bini orang bini sendiri tak tengok tu tapi apa pun tugas kan. Jadi betul lah yang disebut tadi, saya pernah bergelar pengarah undang, legal advisor, betul. Banyak berbincang dengan apa. Dan betul, sebelum saya bergelar Syamsul Debat, saya ketika bekerja dulu, saya handle team building untuk magistrate. Rupanya susah buat team building tu hakim ni. Susah betul. Bila orang pandai semua susah. Dia punya berhujah tu, bayang game yang simple pun jadi susah. Game tu simple ya, dah mula bodoh pula ni, semua dia marah ni. Tapi pengalaman kan, pengalaman. Jadi alhamdulillah. Jadi makna kata dalam hidup kita ni kan macam tu lah kan, peralihan. Saya boleh jadi pengarah undang, kemudian saya rasa saya nak berceramah lah, sebab banyak sangat nak ceramah. Saya fikir kan, saya ambil lah cuti tanpa gaji. Ambil cuti tanpa gaji selama setahun. Tak sempat setahun, bos panggil balik. Balik lah, banyak orang kekeh nak kena settle ni. Balik sebab tak ada siapa yang boleh jawab pasal undang kat pejabat tu. Assistant tak sama. Kau baliklah kerja balik. Masa balik kerja tu hidup dah tak sama dah. Pagi kerja, malam ceramah. Pagi kerja, malam ceramah. Sabtu Ahad ceramah. Ui penuh. Sampai kata hari Selasa, Rabu, Khamis tu kalau ada ceramah dekat yang jauh-jauh kena ambil cuti. Memang bos bagi. Sudahnya saya tak tahu mana satu part time. Jadi pengarah tu pula part time. Jadi kita cerita selalu kat orang pasal keberkatan rezeki.
Jadi saya pun kena pilih. Saya tak boleh tamak nak ambil dua-dua sekali. Takut saya buat yang ni tak betul, yang ni pun tak betul. Sudahnya dua-dua tak betul. Jadi saya kena pilih salah satu. So saya pun ambil keputusan bersara pilihan. Saya dah ada kad pesara tau. Tunjuk dekat hotel dapat 10%. Tu sekarang kan. Jadi alhamdulillah saya pilih untuk jadi penceramah lah. Dan tak usah lah minta kan. Best lah kan jadi ceramah sana sini jalan. Tak best kan, kita manusia memang macam tu. Dia gemar nak sesuatu, bila dah dapat dia terlupa. Dan habis SPM, yes, tak payah fikir apa dah. Masuk universiti pula. Dah masuk universiti kan, dah sekolah tu lagi best kan. Habis universiti, yes, tak payah fikir dah pasal belajar. Kerja pula, tak sabar nak kerja. Dapat kerja kat komplek mahkamah. Kenduri, kena buat selamat, kena kerja kat mahkamah kan. Lepas tu dah kerja, kenapalah aku kerja. Allah. Tu sebabnya petang ni adalah satu petang yang menyeronokkan. Petang ni satu program yang menyeronokkan. Sebab maknanya tak payah kerja. Macam tu. Dia orang mahkamah dia lambat sikit tangkap dia kena macam tu kan. Tak ada gurau kan. Lepas tu bila dah kerja, bila lah nak kahwin, bila dah kahwin, kenapalah aku kahwin, azab ni kahwin ni. Baru tahu lelaki ni perangai macam mana. Yang lelaki baru tahu bini macam ni dulu, ke main ayu, ke main buka tudung kembang. Dia tak jaga dah. Dia dah laku, dia tak jaga dah. Dalam rumah memang tak laku dah, memang tak jaga macam tu. Bila lah nak mengandung, bila nak mengandung. Sekali mengandung, kenapalah aku mengandung. Azab betul mengandung seseorang. Bila lah baby ni nak keluar. Bila baby ni keluar, kenapalah kau keluar. Kena jaga kau pula, ngadap kau, ya Allah Akbar. Lepas tu bila lah budak ni nak bercakap. Bila budak tu dah boleh cakap, kau diam boleh tak? Ajar budak tu berjalan, tak teh. Nak sangat budak tu berjalan. Sekali budak tu berlari, duduk. Tak lagi. Itulah manusia. Tu sebab kita cerita pasal integriti hari ni. Sebab kadang dalam kerja kita nak kerja ni. Bila kita duduk dalam ni, maknanya kita ada kerja. Orang di luar sana bawa file folder, kulu kilik, tengah fikir nak kerja apa. Dia orang tak ada kerja. Kerana sanggup kerja. Bayangkan saya dulu, masa saya jadi pengarah undang-undang, nak ambil penguatkuasa, dia orang terpaksa buka jawatan tu kan, yang ada degree pun minta. Penguatkuasa SPM je. Jadi sebabkan saya dengan Datuk bos saya masa tu kata, kita tak nak limitkan permohonan dia tu, so kita bagi peluang yang sama rata. Kita suruh dia lari 2 round dekat Stadium Parkway. Tak kisah siapa. Sebab cuba tengok balik, benda tu memang kena buat. Sebab kebanyakan staff-staff yang baru kerja, yang Gen X, Gen Y, yang baru kerja sakit, demam, buah pinggang beralih, siku tercabut lah, apalah, inilah, jantung berlubang sana sini. Jadi dia tak sihat. So kita suruh dia lari 2 round. Kita lari 2 round dekat Stadium Parkway tu, siap ambulans dah tepi. Ambulans dah siap buka pintu lah. Yang seorang tu lari round pertama, dia sendiri berlari masuk dalam ambulans. Hantarlah hospital, nak mati sangat. Sebab dia tak biasa kan. Jadi kita, sebab semua layak, yang kita panggil tu semua layak. Sebab kebanyakan orang, bila kita terus potong nama dia, kita tak bagi dia peluang untuk lari tu, dia cakap, ni mesti dah ada orang dalam. Tu sebab kita tak kena panggil tu. So kita panggil dia, semua tu kita panggil lagi kat stadium. Sebab semua layak. So siapa yang masa terpantas tu, ataupun kita ambil pertimbangan lah, dia tu walaupun dia lambat, tapi dia cuba agak habiskan, kita nampak usaha dia tu, mungkin kita pertimbangkan. So kita jadikan 30 ke 40 orang untuk masuk ujian bertulis pula. Ujian bertulis, baru interview. Tu yang terpaksa kita buat. Jangan ingat bos tak perasan pattern you all cuti macam mana. Dekat depan dapat gaji, tak lama tu mesti cuti. Dah tahu dah. Yang seorang tu patternnya MC kan. Yang tadi lah buah pinggang beralih lah, apalah, demam kepialu, cekukunya, semua tu kan. Minggu lepas ada penyakit baru diumumkan, sesama tomato. Apa hal? Tomato sesama pun keluar, apa hal tu kan? Yang seorang tu pula Manya meninggal. Pak saudara meninggal, atuk meninggal, nenek meninggal, bapak meninggal, mak meninggal.
Kalau susun lah senarai yang meninggal tu, memang tragis betul dah hidup ini. Sebab dia satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Dah tak ada siapa dah kan. Sudah hanya dia, jiran meninggal pun cuti. Bayangkan. Jangan ingat bos tak perasan. Jadi bos ni, dia punya kamera tu fokus macam ni. Dia nampak semua. Kau bawa file tinggi-tinggi, kau ingat bos tak tahu bawah tu borang cuti. Bos tahu dah. Saya jadi bos tu saya tahu. Saya jaga 80 orang penguasa. Allah bagi saya deria yang ke-6 ke-7 ni. Tempat yang saya minum mesti jumpa penguasa saya minum. Dia kita minum situ lah. Ada satu van minum situ. Dia bos, kita nak sudah lah. Air penuh lagi ni. Kan kalau kau tak buat salah, kenapa kau takut? Kan? Macam tu lah. Jadi bab integriti ni simple. Integriti ni integer itu adalah istilah asal dia. Dia sebenarnya istilah asal integriti ni berasal dari istilah pembangunan kejuruteraan, kekukuhan, keteguhan binaan, itu integer. Jadi dijadikan sebagai integriti. Maksud integriti adalah kejujuran, ketelusan, kesempurnaan dan kekukuhan. Itu. Faham tak katnya? Faham tak? Faham jadi sekianlah ceramah hari ni. Bukan susah sangat dia bila faham integriti itu, okey dah tu kan. Tapi macam mana pula kan? Jadi integriti ni sebenarnya adalah semua sifat-sifat yang baik. Jangan kita terkeliru dengan rasuah saja. Rasuah salah satu daripada unsur-unsur dia. Tetapi integriti ni meliputi semua aspek kekemasan dan kehadiran. Kan? Kehadiran ke tempat kerja. Kadang datang tapi kualiti kerja macam mana? Datang tapi tak buat kerja. Ada. Datang membincangkan episod drama malam tadi. Aku geram betul tengok si Haifa. Tak pernah pergi pahit sangat. Kan nak sangat. Nah, lelaki kau tak nak, sudahlah. Beria sangat. Geram aku. Kan? Akhirnya terima juga. Kan? Dapat Aina. Kan? Saya tak tengok. Saya agak-agak macam tu lah cerita dia. Kan? Bincang episod drama malam tadi. Tutup marah. Lepas tu pukul 9. Hari ni nak minum kat mana? Minum. Dia yang risau. Geng minum ni halakah yang sama. Grup yang sama setiap hari. Dan ketua kumpulan dia tu kan adalah bergantung kepada siapa yang bawa kereta. Itu ketua dia. Dia akan tentukan. Cara gelak tu betul tu. Dia tentukan minum mana hari ni. Ikut je lah. Nak minum mana hari ni? Ikut je lah. Lepas tu pukul 10 lebih sampai dekat office. 10 lebih pun sampai ke office. Jumpa pula orang kampung. Mungkin sini kau. Lama tak jumpa. Jom minum. Tak adalah, aku pun lupa minum. Nggak ada lah minum. Tarik minum lagi. Akhirnya pukul 11 lebih baru balik pejabat. Sampai kat pejabat. Aduh, hari ni tak ada orang jemput anak. Weh, takut jam ni. Kau cover aku yang kau kena jemput anak balik sekolah ni. Takut nanti jam lah apa semua. Cover aku tau. Keluar jemput anak. Pukul 2 tak balik pejabat lagi. 2:30 sampai teruk betul jam. Orang tanya pun tidak. Dia yang cakap teruk betul jam ni. Ya Allah. Weh, petang ni nak minum kat mana? Kenapa kita dah minum? Bungkus je. Keluar juga bungkus. Pukul 3:30 pun sampai pejabat. Budak buat kerja. Tak. Tengok jam. Weh, sekarang kerja tak rasa kan, tiba-tiba dia kumpat. Bukan tak rasa, kau memang tak kerja masalahnya. Tu isu dia. Inilah cerita keberkatan rezeki sebenarnya. Iya.